Macam mana you start try bila you start buat check up? Saya dah masuk tahun ni, nak masuk tahun ke-10 lah, bulan 9 nanti insyaAllah lah. Lepas tu first year kahwin memang dah start buat treatment, tapi just IUI lah dekat center yang lain, yang center yang first tak percaya. Lepas tu pergi government center, buat IUI dalam 3 kali, IVF pun dalam 3 kali. Lepas tu yang tu pun tak percaya, dan memang doktor pun tak dapat nak diagnose lah sebab apa masalah saya. Macam tu lah. Lepas tu government center ada suruh cuci rahim lah. So dekat situ yang first saya consult klinik untuk klinik biasa lah, klinik yang doktor memang info untuk mengandung ni di klinik biasa. Lepas tu dia cadangkan untuk jumpa dicadang